Wih, teruknya. Korang dah tengok ke video ni? Brother ni tolong perempuan ni sebab motor dia habis minyak. Brother ni pun hulur kunci kereta, suruh perempuan tu drive pergi stesen minyak. Dia pula tolong tolak motor sebab dia tak boleh tengok orang susah. Tak boleh tengok orang susah. Bila aku tengok orang susah, kena korbankan diri aku. Itulah nasib aku. Power lah bro. Itu dekat Malaysia. Sekarang ini dekat Australia. Baru je berlaku. 1 Januari 2026 malam tahun baru, couple ni on the way balik rumah. Tiba-tiba ada Toyota accident terbalik. Diorang pun parking tepi nak tolong. Tak ada hujan, tak ada ribut. Driver tu keluar. Dia seorang je. Tak ada cedera apa-apa, cuma pening lalat. So couple ni pun tolong uruskan trafik. Ke tepi, tolong ke tepi, ada accident. Tiba-tiba mamat pening lalat tu masuk kereta couple ni. Dia tekan minyak, dia belah. Kereta mereka kena rembat. Ternganga member. Tapi si boyfriend tak give up. Dia lompat masuk kereta mamat ni. Mereka kejar. Yeah, I could follow him. Yeah, but him is so fast. He follow him go so fast. Pencuri tu terlanggar divider. Habis minyak hitam tumpah. Jahanam enjin kereta tu. Akhirnya dia parking tepi, dia larikan diri. Rupa-rupanya Toyota yang terbalik tu pun kereta curi. Menyesal tak sudah diorang berhenti. Modal kereta jahanam, modal kena lari maraton tengah malam, modal hati terbenam. I'm not gonna stop ever again. I'm never gonna offer assistance to anyone. Like, it's not worth it. Ish, takutnya tak nak kerja lah esok.